Baik, kertas 4 pula. Bahagian A, darjah 1 dia punya pola nombor. Okey, ni. Nyatakan pola itu. Okey, so pola ada menaik atau menurun. Okey. Baik, menaik atau menurun. Dan perkataan yang naik tu mesti 2 kali. Okey, sekarang macam mana kita nak tahu dia menaik atau menurun? Itu yang awak belajar dulu. Mengenal pasti huruf lebih besar mana, huruf lebih kecil mana. Okey. So kalau awak tengok, nak tengok dari mana yang senang? Saya padamkan balik. Mana yang awak nampak senang? Okey. Sebab tak semua orang boleh fikir sama. Ada yang nampak ni. Ada yang nampak ni. Tapi jangan takut, kedua-duanya betul. 80, 8 sama, sifar sama, 9 sama, 9 sama, 8 sama. Salah. 8 sama, 8 jadilah sifar. So maknanya dia berkurang. Kan? So bila berkurang maknanya menurun. Menurun berapa? Tadi daripada 8 jadi sifar, iaitu menurun 8. Gitu. Itu saja. Alhamdulillah.